Makin handsome. Makin handsome. Akak cepat kak. Kita orang tengah check in. Akak style lah hari ni kak. Ya Akak ke? Gen Z ke? Jom apel. Ni siapa ni? Bodyguard. Lelaki paling handsome kat pertama? Uish. Kau kena tengok dia buat apa. Aku dah selalu tengok. Oh ya ke? So kita dah dapat boarding pass. Macam tu ke vlogger? Macam nak jadi vlog? Awak kan macam power kan? Tanya Nazifa, dia ada kamera sekarang? Okay. Serius lah bawa? Saya kan track famous. Boleh follow account dia. Sebab dia banyak bagi tips winter. Sebab dia nak affiliate Shopee. Kaya boleh. Kaya. Okay, kita ada assistant. Assistant ni daripada malam tadi. Macam mana tu? Janganlah buruk. Macam mana tu? Bro is pressure. Mantap lah Sarah. Sarah memang perform lah. Siapa Sarah ni Sarah? Lagi mana ni Mama? Pergi mana? Turki. Hoki? Turki. Turki. Kenapa saya pekak? Perempuan cantik macam tu Mama. Perempuan cantik dia memang pekak sikit. Banyak agak barang tu tak. Hi everyone, sekarang ni kita dekat KLIA 2 dekat AirAsia. Kita naik AirAsia pergi ke Istanbul. So, nak ceritakan you all sebenarnya ada sesuatu yang berlaku. Yang mana Nita sebenarnya terlupa nak beli luggage. Terlupa nak beli luggage. Tapi luggage yang Nita beli tu adalah luggage yang Nita booking secara berasingan. Maksudnya dia ada 3 tracking lah. Maksudnya 3 kali check out. So dia berasingan sebab yang pergi tu ramai. So salah satu tu memang kita tak ambil bag. Memang lupa sangat nak ambil bag. So turn up bila kita datang sini memang kena check in lah bag yang extra tu. So kita dikenakan RM400. Tapi nak beritahu kat semua, sebenarnya tu bukan cerita sebenar. Dia ada lagi satu cerita lagi. Itu cerita sebenar tapi ada lagi cerita lagi. Sebenarnya kalau kita check in guna tracking number lain, maksudnya tracking number orang sebelum tu, so bag tu dia akan kira lagi per kilo. Lagi dahsyat lah. 1 kilo RM75. Maksudnya sepatutnya harga dia RM1,400 lebih. Sekarang ni tinggal RM400 lebih je. So okey lah, jimat RM1,000 disebabkan kesilapan itu. Okay, bye guys. Jumpa kat dalam. Sekarang kita lagi kita punya gate. Kita dah settle check-in bag. Ada kejadian kat check-in bag tadi. So, itulah. Kena macam ni, transition. Wow. Menuju ke reality. Adalah dilarang sama sekali. Terima kasih. Thanks for flying AirAsia. Have a great day. We're expecting good weather on arrival with light clouds and the surface temperature is 11 degrees Celsius. On behalf of AirAsia and all the crew on board, thanks for flying with us. Have a pleasant stay in Istanbul. Dah sampai dulu. Kita dah sampai dekat Istanbul. So ni lah airport Istanbul. So betul-betul baru je turun daripada flight. Jalan kat sini sangat easy. Sebab stroller lepas keluar flight tu dia dah letak kat tepi dah. Senang sangat. Sebab selalu kita kena tunggu ataupun kita kena ambil dekat baggage claim tu. Macam-macam lah. So ni sangat easy. Happy tak? Happy tak? Kita nak pergi immigration dulu. Lepas tu baru kita boleh claim back. So dah selesai immigration. Okay, saya dah ada second chop. Second chop saya Turki yang pudar. Dia boleh improve tak? Dia punya chop dia. Macam mana nak flex kalau macam ni? Kita nak claim back. So sekarang ni kita tengok mana kita
satu. Okey. Kita follow je. Saya pun tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga beg kita selamat. Nampak dah jumpa beg dia. Beg saya di sana. What's your feeling? Okey lah dengan otak okey. Okey lah apa? Saya sakit Sakit apa? kaki, Kenapa you sakit kaki? kram. So dah settle. Dah settle everything. Tadi ada kisah Al-Kisah Saya terikot bukan terikot, memang sengaja lah. Tak tahulah pula tak boleh dia nak keluar kan. Garang kakak tu. Berbisa dia. Kita tengah ni sekarang ni kita nak pergi ke platform. Kita dah siap booking dah. So cuma sekarang ni nak pergi dekat tempat van tu yang kita dah booking tu. Okay, jom. Kita dah. Sekarang kita dekat ni Istanbul Sabiha Airport. So kalau tengok dekat sini, sekarang temperature 11. So saya hanya pakai attire yang biasa je sebenarnya. Kat dalam ni saya ada long john, kemudian satu sweater kat luar. Lepas tu dah okey dah. So kalau you all datang temperature 11, tak perlulah tebal sangat. Macam itulah, macam ni lah. Ni tak perlu pakai. Suasana Turki. Okay. Wow, so cozy awak baby lagi ke? Bukan? Oh, bukan baby. Tadi awak pakai benda ni. Awak pakai benda ni, awak baby lagi. Kita dah ada dekat dalam van. So van ni basically kita sewa dengan orang Malaysia. So orang Malaysia yang uruskan semuanya. Basically as of now semuanya sangat smooth. Kita pun rasa puas hati. Dan kita nak pergi ke hotel sekarang ni. Hotel kita terletak di area Sultanahmet. Belakang tu ialah Hagia Sophia. So malam ni saya bersemangat lah. Saya sebenarnya kalau boleh masuk Hagia Sophia tu, saya nak solat malam ni, insyaAllah. Berapa minit sini ke Armagandi tu? 1 jam. Oh, 1 jam. Sebab kita berhenti tu dekat Sabiha. So daripada Sabiha nak masuk ke city center, dia ambil masa dalam sejam lah. Market. Tapi ini mall. Panjang gila. So kita dekat sini. Sejuknya. Cantiknya. Ya Allah. Apa nama tempat ni? Apa nama seri? Laut ni Bosphorus. 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 Dia antara Asia dengan Ni ke yang akak cakap? Dia berletak. Inilah sepatutnya kita naik cruise ni. Ya Allah, rezeki. Tapi dia bawa Tuhan bagi kita naik bed. Oh, rezeki. Dah sampai untuk check-in hotel. Armagrandi Hotels. Almirandi Hotel. Okay, ni surrounding area. Sejuk. Suhu katanya 11, tapi belum tadi lah 11. Sekarang tak tahu. Okay. Best. Kita punya hotel rupanya dekat dengan Lumos. Ya Allah, dekat gila. Lumos. Azan Isyak. Baru masuk Isyak sekarang. Kalau Malaysia sekarang dah pukul 12-11 tengah malam. Sekarang dekat Turki baru pukul 7.11. 7.11 ni Isyak dah. Kita kalau ni baru maghrib. So ni hotel dia. Kuatnya mama. Assalamualaikum. Oh wow. Wow. Oh, ada 3 katil. 3 katil. Azan. Kita tengah buat apa ni? Pada pukul 12 malam Malaysia. Bukan pukul 2 ke? Kedua. Sorry. Pada pukul 12 Malaysia. Aiskrim. Oh. Aku tak buat 1.5. Hai dia. Oi, apa ni mama? Go. Go. Bob. Kena scam. Hai, mashallah. Oh. Which one? Vanilla.
Semua. Hop. Ah. Ayo. Ready. Hai, masyaallah. Dia boleh settle. Oh, seru. Oh. Abang punya reaction best lah. Okay. Maaf. Oh, apa? Hop. 300 TL. Big 300. Yes. Oh my god. Malaysia. Yeah. Hop. Umi bagilah Jumi. Dah. Okay. Thank you. Yang orange tu. Yang Sedap. rugi yang tak makan ni. Macam yogurt pun ada. Aku nak makan yang lemon kot. Aku macam tu. Ni. Ha. Dia main strawberry. Sedap lah. Yang ni masjid apa? Tu masjid apa? Itulah Hagia Sophia. Ni? Oh, ni Blue Mosque. Oh, dia dekat je. Kefahaman. Kamu pakai macam serkup. Nenek-nenek sengit-sengit ni. Zaman dulu-dulu tu kan. Mama. Ikut Tok Mak. Mana Betul Kushairi? Betul Kushairi, Lisa Surihani ada kat sini. Ni Lisa Awak nak Surihani. Maggi kari ke Maggi asam jawa? Kita dekat Hagia Sophia. Harapnya sebutannya betul. Kalau salah, kita salahkan Nazifah. Sekarang sebenarnya pukul 2.29 pagi Malaysia ya. 2.30 lah. 2.30 Malaysia. 2.30 AM tapi dekat Turki sekarang lah pukul 9.30. So beza 5 jam. Tapi itulah. Segar pula kita. Saya nak buat Wush! Tu apa tram panggil dia? Pusat Bukit Bintang. Kita tanya diorang, dah tahu tak Damaskus? Berapa ringgit? Sedap ke? Kita beli jagung ni. Jenuh tak nak makannya? Jagung ni RM5 je. RM5 je? Jagung bakar. Dia letak apa? Dia letak tu sekali ke? Kita ambil yang bakarnya. Garam. Lepas tu letak garam. Letak garam. Oh, lagi satu rebus. Satu lagi rebus. Satu Yang tu garam. kacang. So, letak yang ni. Tu kacang apa? Ni kacang buah berangan. Tapi buah berangan dia dah gemuk. Babon ni. Buah berangan. Babon ni. Buah berangan apa? Babon ni. Buah berangan ni. Bubur ni. Babon ni. Bubur ni. This one buah berangan ni. No, Buah Kestan ni. berangan. Kestonek. This one ni. This one? Mesir. 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 Chestnut. Belum mudah ya. Mesir. Babon ni. Buah berangan. Actually, kita baru je sampai dekat Istanbul ni petang tadi. So, dalam masa satu hari, kita dah pergi. Kita dah buat banyak benda. Satu, kita dah naik ferry dekat Bosphorus. Lepas tu, kita dah tengok waktu dia time malam kan macam mana. Memang cantik sangat. Memang penuh dengan lampu-lampu cantik lah. Sebab Bosphorus tu, dia bahagikan antara Eropah dan juga Asia. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, kita datang ke Masjid Biru ni. Lepas tu, kita datang juga dekat Hagia Sophia. Lepas tu, yang keempat, kita makan aiskrim. Aiskrim wajib kat Istanbul. Dan yang kelima, kita dah pun takat gambar sekali dengan tram dekat Istanbul ni. Jadi, kalau datang kat Istanbul ni, senang sangat you all. Memang best. So, aiskrim dekat Istanbul ni, memang ada beza. Sebab rasa dia lain. Rasa dia macam yogurt yang ada milky. Lepas tu rasa dia pun bukan manis yang terlalu manis tu. Dia macam just nice je. Sebab tadi kita orang ambil yang 5. Dia mix kan.
So bila dia mix, bila kita makan satu kali tu, sekali semua tu, ya Allah sedapnya. Memang sedap, aiskrim dia memang sedap. Legit sedap. Okay, legit. Jadi memang tak rugi kalau datang ke Istanbul untuk makan aiskrim tu. Harga aiskrim tu RM36 lebih kurang lah 30 ringgit satu aiskrim dengan persembahan dia dan sebagainya tu.